Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Hai sahabat semua, apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua. Kita nak tengok penyakit ataupun bukan kira macam contoh dimakan binatang apa daun kita. Saya nak share dengan sahabat semua. Ini bagi saya lah, sebab saya selalu kadang-kadang ada masalah macam tu, tapi tak selalulah. Kita cuma nak kenal pasti untuk tanaman kita tu kenapa, daunnya jangkitan apa ataupun sakit apa. Jom saya nak tunjukkan. Ya, ada daun-daun yang kalau ada yang di kebun saya ni, saya akan tunjukkan masalah dan kenapa dia terjadi. Okey? Jom kita nak tunjukkan dengan sahabat semua. Jangan lupa tonton video saya. Kalau ada iklan, jangan di skip. Tonton video saya sampai habis. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, macam ni ya. Nampak tak? Macam tak berapa nampak ya. Okey. Ni yang macam ni. Ini macam ni. Hari tu saya letak dekat bumbung yang air hujan jatuh turun. Dia jadi macam ni lah. Nampak? Dia termercik air dari bumbung tu. Dia jadi macam ni. Okey. Kalau yang macam ni pula. Okey. Kalau yang tepi macam ni tu, bagi saya lah, sebab saya pun pernah mengalaminya. Okey, kalau macam ni dia ada dua sebab. Antara kita membaja ataupun panas. Tapi ada juga sahabat kat luar sana pernah cakap dengan saya, itu macam kena jangkitan dari macam contoh hama ke. Tapi kalau saya dah jadi macam ni, dalam seminggu tu saya akan siram air yang banyak. Sebab saya memang tak pakai baja. Jadi maksudnya tanaman saya ni dia kena bahang yang panas lah. Sebab beberapa hari ni memang panas. Tapi kalau saya kerap siram macam sehari 3 kali, dia okey balik. Daunnya normal balik. Nampak? Daunnya akan normal balik. Kita kena ubah tempat dia, jangan kena panas lagi. Sebab hari tu ni saya letak di bahagian sana. Bahagian sana tu dia memang akan kena cahaya matahari. Walaupun ada net, tapi dia berbahang. Okey, panas berapa hari kan kita tak hujan, kita tak ada contoh panas sangat. Kalau dah berapa hari tak hujan kan, macam mana kita pun kadang kalau duduk dalam rumah ataupun duduk dekat luar pun kita rasa bahang dia. Okey, yang seterusnya, okey macam ni. Okey, kalau macam ni dia kuning semua tu bermaksud daun lama. Okey, daun baru tak ada apa-apa. Nampak? Dia ada certain lah dalam satu rumpun tu daunnya. Ada yang 1 daun, 2 daun, dia macam ini. Bermaksud kita potong je. Ini bermaksudnya daun tua. Okey, daun tua, daun muda ataupun daun yang lain, semuanya okey. Nampak? Okey, semuanya okey. Okey, kalau yang contoh ada hama ke, ada penyakit ke, dia akan kuning tapi tak ada contoh yang saya nak tunjuk dekat tanaman saya. Okey, kalau contoh kat tanaman sahabat ada macam ni. Okey, kalau yang macam ni kita kena tengok belakang daun. Okey, cek semua, angkat pasu, letak di tepi. Okey, sahabat cek sebab di sini banyak macam kena makan binatang ataupun ulat ke. Okey, sahabat
boleh tengok semua daun-daun dia. Okey, sebelum dia botak tu, sahabat kena cek dan tengok. Okey, selalu kalau macam ni, ulat bulu ataupun siput. Okey, sebab semalam saya dah cek dekat daun-daun memang tak ada, tapi memang ada siput. Kadang-kadang siang kita tak nampak, sahabat boleh tengok di waktu malam. Okey, kena rajin sikit lah. Pergi belah malam, mesti dapat banyak. Saya kalau siang memang dia nyorok di bawah-bawah rimbunan daun, bawah-bawah pasu-pasu. Sahabat kena cek dan tengok. Okey, dia ada tak semestinya ulat bulu. Siput pun makan juga. Okey, daun. Okey, saya nak tunjuk. Okey, kita ada dekat sana, tak ada dekat dalam taman saya ni. Dia tak ada daun macam tu. Tapi ada pokok keladi. Kalau pokok keladi ni memang susah sikit sebab kadang-kadang banyak binatang yang suka makan. Okey, yang sini sebab saya tak pernah ada masalah apa nama ulat tu? Okey. Ni nampak tak ulat tu? Nampak tak? Memang saya sebelum ni tak pernah ada masalah ni, tapi ini saya letak di bahagian luar rumah. Sebab pokok keladi saya yang ini hari tu saya terlampau banyak, terlampau dah besar, saya letak. Okey, dia membiak terlampau banyak dan lebih besar dari saya. Tengok ya, tangan saya sahabat semua. Sahabat boleh tengok tangan saya, nampak? Ni banyak ya ulat macam ni. Dulu tak pernah ada masalah, tapi dia tak masuk di tempat saya sebab tempat saya ditutup dengan net. Okey, kalau kena makan dengan ulat yang macam ni, saya tiba-tiba lupa ulat apa. Dia akan berlubang-lubang macam ni. Okey. Dia akan berlubang-lubang macam ni. Nampak? Dia akan berlubang-lubang macam tu. Bermaksud dimakan serangga tersebut. Okey, dimakan dengan binatang tersebut. Okey, dia ada bermacam jenis serangga ni. Okey. Tapi kita kena tahulah apa masalah dia, apa punca. Ni kebun sayur saya. Ada cili semua ni. Pegaga ni bawah. Pegaga. Ni ulam-ulaman lah, sedap kalau dimakan. Nak makan tinggal petik sahaja. Lepas tu saya nak tunjuk contoh. Pokok tu menguning semua. Sahabat tengok belakang daun dia tu. Contoh dia ada kutu putih ataupun hama. Itu bermasalah penyakit pada hama. Okey, sahabat boleh beli racun ataupun serangga spray sahaja. Dia ada masalah, tak ada masalah. Okey, tapi kena cari yang organik. Jangan pakai yang bahan-bahan kimia tu untuk tanaman, tak elok sebab nanti pokok kita akan menguning dan panas, dia akan daun terbakar lah. Okey. Itulah perkongsian saya untuk kali ni, untuk saya share dengan sahabat semua apa masalah. Sebab kadang ada yang tanya saya, siput pun boleh makan daun? Memang akan makan daun. Dulu tempat saya memang tak banyak siput. Sejak saya berkebun tanam sayur-sayuran, pokok-pokok buah-buahan, dia banyak siput. Sebab siput suka dengan sayur-sayuran. Mungkin sedap kot. Kalau untuk pokok hias ni kurang sikit. Dia ada certain je pokok yang diminat. Kebanyakannya pokok keladi senanglah kena hama. Kalau untuk pokok-pokok saya yang macam ni kurang sikit. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ni. Kita berjumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.